baik, insyaAllah hari ini kita akan sambung tasheh yang semalam, yang kemarin. Ini yang tak sempat kita betulkan tulisan dia kemarin. Tulisan ini dihantar oleh Azif dari Kedah. Dia minta kita buat tutorial sikit, betulkan tulisan dia. First kita tengok overall dulu. Bismillah. Dekat sini huruf Ra, dia punya topi dia besar. Lepas tu pembahagian ni tak tepat. Sepatutnya sini 1/3, sini 2/3. Kita kena bahagi 2 sini, kena bahagi 2 sini. Yang belah atas ni, separuh ni 1/3 saiz. Itu yang ni 2/3 panjang dah. Ini sebah dia lah. Lepas tu sini jangan nipis sangat. Dan huruf Ba, sini kena potong pendek. Lepas tu penyambung ni, huruf Nun ni, dia kena tebal. Kalau yang nipis macam ni, ni untuk huruf Sin. Ni kena tebal. Dia punya lenggok dia tu kena, dia punya putaran tu kena lebih sikit. Lepas tu huruf Ain. Huruf Ain ni penggunaan dia betul, cuma bentuk je kurang cantik. Budak ni mesti masuk mismam. Yes, betul. Ni memang tulisan dia masuk mismam hari tu. Dia punya ini terlalu buka. Patutnya sampai sini ya. Sampai sini. Yang ni pun kena pendekkan sikit. Dia yang bawah ni lebih sikit je daripada atas. Tengkok ni dia kena tegak sikit. Sini pun sama macam Robbana tadi, kena lenggok dia kena bulat lagi. Kena bulat lagi. Lepas tu jangan, ni tak cantik ni sebab dia pemanjangan dia tu nampak macam mana, nampak keras, nampak keras. Patutnya dia melengkung ke depan, turun ke bawah. Lepas tu dia naik agak tegak. Sukun ni pun salah. Bahagian atas ni dia kena tegak, dia kena mendatar. Bawah tu pula kena tebal. Bawah ni kena tebal. Yang ni overreact ni. Dia patutnya dia tak jelas sangat bengkok dia tu. Yang dekat sini sebelum dia nak ke hujung ni, sini dia tak boleh nampak bengkok. Lepas tu sini pun sama. Hamzah ni ataupun isyarah kaf ni, dia isyarat kepada huruf kaf. Dia macam Hamzah. Dia bawah dia, bahagian tengah ni dengan bawah ni dia sama macam sukun. Dia kena sini tebal, sini pun tebal. Yang ni kena bulatkan lagi. Bulatkan lagi. Yang ni okey. Ni nipis sangat dan huruf terkompres. Dia macam compact sangat. Dia kena lebar sikit. Seterusnya ini pun sama. Sepatutnya sini macam yang tadi, dia bengkok dulu baru turun.
baru naik balik. Ini dia mendatar sangat ni. Ni dah macam khot nasah. Seterusnya wow ni pun sama. Sini kena tebal, sini kena bulat. Kena separuh bulat lah, separuh bujur. Untuk huruf-huruf alif dengan lam ni okey, tak ketara sangat lah kesalahan dia tu, cuma kurang lembut. Sini nampak keras sangat. Ini pun sama. Kaf dia sebenarnya dia boleh susun, tapi problem dia tak betul-betul kenal lagi huruf tunggal dia tu. Bentuk huruf tunggal tu dia tak apa kenal lagi. Kalau ikut tahun dan umur tu patut dia kenal dah memayih dah patutnya ni. Yang ni kalau tirus macam ni, dia punya permulaan huruf sad ni, kalau dia landai dia jadi huruf ta tau. Kalau huruf sad betul-betul dia kena naik melengkung sikit. Apa dia mana kata dia tak tahu beza lagi lah sad dengan ta tu. Tapi by the way dia mampu susun huruf kaedah sulus tu, ada jelas lah khot sulus dia tu. Cuma kekurangan dia tak kenal betul-betul apa fizikal huruf tunggal tu. Contohnya wow ni kan, asal dia macam mana. Yang tu makna kata Haziq ni dia kena banyak buat latihan huruf tunggal sama. Huruf tunggal kalau kita mahir, insya-Allah yang sambungan-sambungan ni kita akan rasa mudah. Kemudian dia belum mahir untuk tulis jali sebab huruf dia nampak nipis. Kalau khot sulus jali ni yang bertingkat-tingkat, yang padat-padat ni kita panggil sulus jali kan, yang besar-besar. Dia punya secara rawaknya kalau kita tengok, kita akan automatik nampak huruf dia tebal. Kalau yang ni nampak huruf dia nipis. Yang ni yang orang panggil klasik punya style lah. Sulus jali tapi klasik punya style. Dia nipis-nipis. Dia kurang cantik lah. Dia tak salah overall tapi tak cantik lah. Okay, selesai kita tengok overall. Ni kita akan mula task detail part by part. Kita ambil dekat Rabbana dia dulu. Kita detailkan dekat huruf Ra dulu. Kalau ikutkan pertandingan yang untuk budak-budak sekolah ni, bergantung pada apa orang panggil, Allahumma bergantung pada persaingan tu kan? Macam Nashi tanya kan, pertandingan buat adi ke, maksudnya pakai 3mm je ke digalakkan. Untuk situasi lah ni kita tengok saingan, majoriti saingan semua buat khot sulus jali, khot yang tebal. Dan nak buat pertandingan pun memang confirm kena buat sulus jali punya. Sebab satu sebab saingan lah kan, majoriti orang buat sulus jali. Yang kedua memang sulus kat Malaysia ni orang kenal sulus jali lah, orang terus kenal satu jenis sulus je kan. Dan satu lagi, untuk penuhkan kertas kita kena buat jali. So kena pandai lah pilih saiz mata pen yang sesuai. Kalau boleh
80% kertas ni kita penuhkan dengan tulisan kita. Selebihnya barulah susunan kita tu susunan yang menarik dan mudah dibaca. Awan larat ni ada markah jugalah, tapi by the way huruf ni lah, ayat ni yang paling penting kan, kena besar. Kalau saya A3 ni, tengok kalau ayat panjang macam ni boleh tambah lagi lagi separuh ni. Kalau tambah lagi separuh mm ni kan, contoh kalau kata ni 5 mm, so tambah 10 jadi padat elok. Asalnya lah. Tapi tarkib berubah, dia tak boleh lah buat panjang macam ni. Tapi kalau huruf dia padu, huruf dia memang solid kan, huruf dia memang cantik, ikut kaedah Skot Sulu Jali sungguh, dia buat straight macam ni pun tak masalah, tak besar pun tak apa, yang penting huruf dia tu cantik. Boleh nak buat sulus adi kan, buat sebaris, tapi tak sesuai lah, sebab ayat ni pun ayat pendek. Biasanya saya akan fokus betul-betul detail huruf lah, sebab kalau nak adjust tarkib jenuh, dia jadi berubah overall, lepas tu tak sama lah kan. So, mungkin susunan yang dalam otak saya ni, yang ilham saya ni, dia lagu lain kan. Mungkin bila susun dia jadi peta segi empat sama kan, jadi bujang ke kan. So, kita tak fokus kat situ lah. Dalam live ni kita fokus dekat huruf je. Tip-tip pertandingan pun saya tak berapa ada sangat, kena tanya geng-geng yang masuk pertandingan selalu lah. Cuma kalau tip asas macam mana nak bentukkan huruf lebih cantik, lebih teratur, lepas tu nak check susunan tu okey tak okey, yang tu saya boleh bantu lah. Okay, kita straight to bahagian atas saya lah. Untuk hazik ni memang dia kena berlatih huruf tunggal lah banyak. Sambungan huruf ni dia akan rasa mudah bila kita mahir huruf tunggal. So kena berlatih huruf tunggal lagi banyak daripada kita berlatih sambungan huruf ni. Ulang balik ya. Yang pertama, kesalahan hazik kat sini, kat huruf ra ni, kesalahan dia topi dia besar satu. Kesalahan keduanya, pembahagian badan ra ni, pembahagian dia sepatutnya kita bahagi dua dulu. Lepas tu dia ada perbezaan panjang. Bahagian atas kita ambil nisbah 1/3. Bahagian bawah ni kita ambil panjang itu 2/3. Oh dia cantik. Kemudian sini jangan terlalu untuk jali lah, jangan bagi nampak nipis, sebab bila nampak nipis sangat, kawasan ni akan jadi nampak melengkung, nampak dia bulat sangat, tak cantik lah. Sebab sulu jali dia nampak petak sikit.
Okey, huruf ra mursalah. Kita buat 3 titik dulu untuk bajet dia. Okey, ini bahagian pertama untuk badan dia. Okey. Dia nampak melengkung ke kanan. Kemudian bahagian kedua ni dia melengkung ke kiri pula. Gaji sebenar. Okey. Lepas tu baru kita buat kepala dia, topi dia. Bahagian kedua ni kena panjang sikit. So kita dapat bahagian kedua ni dia satu separuh-separuh, mana kata dua lah. Bahagian kedua, bahagian pertama ni 1/2 titik. Okey, sekali lagi kita bagi cantik sikit. Silap kena condong sikit. Alright. Bahagian depan ni memang kena nampak melengkung, baru cantik. Sini tempat yang nipis ni kita letak belakang sikit supaya nampak tebal. Ambil point kat sini, guna pembaris, tarik garisan sampai hujung untuk kita cek dapat bulatan kecil tak. Kalau dapat bulatan kecil, mana kata kita punya ekor huruf ra ni tepat. Sebab dia memang nampak straight tapi dia melengkung sikit. Dia melentur menyebabkan boleh muat satu bulatan kecil ni. Baru huruf dia tu nampak cantik. Melengkung sikit. Sini kena lengkung lagi ni.
Okey, selesai row tunggal, row jenis mursal. Kemudian tadi bahagian dia kalimah Rabbana, bahagian ba dengan nun tu paling jelas. Kesilapan dia tadi paling jelas dekat sini lah. Patutnya dia tak tinggi macam ni, patutnya dia tinggi area sini ya. Lepas tu kawasan sini dia kena putaran dia lebih supaya tebal. Kalau tidak jadi macam ni tak elok lah, sebab ni untuk sin, nipis macam ni untuk sin. Kita bajet buat garisan sator dekat sini untuk bajet kedudukan huruf ba tu. Letak atas sikit. Untuk buat rumah ba tu kena letak atas sikit. Dia pendek saja dalam satu titik macam tu. Bahagian tebal itu satu titik. Kat sini buat mendatar 2/3 mendatar, 1/3 menaik. Okey. Dan naik tu agak tegak. Hanya huruf sin saja yang dia naik tu agak condong. Untuk huruf lain ba, nun, ta, ya, dia kena naik menegak sikit. Kita akan dapat macam ada peta kat sini. Lepas tu bengkokkan ke dalam sikit. Kat sini kalau nak nampak rendah pun dia rendah sikit je gigi ni. Gigi huruf nun ni pula. Untuk rumah huruf nun ni dia kalau nampak rendah pun rendah sikit je daripada gigi pertama ni, huruf ba. Lepas tu kena tolak ke depan bagi tebal, sebab ni huruf ba, huruf nun. Kalau nipis macam asal tu, yang tu jadi sin punya gigi. Ni cara turun dia ke depan dulu, barulah ke bawah. Okey, bila kita dapat separuh, dia dalam 2 titik kiri kanan ni, 2 ke 3 titik macam tu. Dapat separuh, barulah kita adjust lagi separuh ni. Dia macam selari lah. Kalau turun macam ni, naik pun macam tu. Okey. Okey, selesai dekat kalimah Rabbana. Kita berpindah ke alaika, kalimah alaika. Kalau ikut Haziq, dia punya tulisan susunan dia alaika duduk dekat atas Rabbana. Okey, susunan dia okey, tak ada masalah. Fokus dekat kepala ain tu. Terus kita buat garisan bajet dulu.
kita buat tengkok ni dulu. Tengkok ain yang untuk sambung dengan alif ataupun lam, dia tidak terlalu condong, dia melengkung sikit je. Okey, dia melengkung sikit macam tu je. Kita panggil ni ain finjani, ain jenis mangkuk. Kita sebelum sampai akhir tu kita dah stop lah. Dalam ni muat 2 titik. Lepas tu letak depan sikit je, paruh ain tu turun, jadikan dia agak membulat macam mangkuk. Sebab tu dia panggil ain finjani. Then sini tegakkan pen dulu sampai dekat tengkok yang awal-awal tadi kan, tempat kita berhenti tengkok dia tu, leher ain tu. Situ kita tebalkan pen dengan cara tegakkan mata pen kat sini. Lepas tu keluar, naik sikit sampai kita dapat ada segitiga dekat sini. Nampak agak dia nak jadi segitiga dah, barulah kita naik betul-betul tegak untuk huruf lam ataupun huruf alif. So kita nampak kan, sini dia agak membulat lah ain dia. Dia tak macam ain yang bersambung dengan huruf mendatar, macam contohnya ain sambung dengan ba ataupun ain bersambung dengan ra. Itu dua ain yang berbeza. Ain dia ada 3 perubahan. Kalau huruf menegak, dia selepas ain tu, so ain kena bulat macam ni. Untuk sambungan lam nak ke ya tu, kalimah ni kalimah alaika. Untuk lam bersambung dengan ya tu, just ulang balik kaedah sini je. Ikut balik kaedah sini. Ambil bawah ni dengan atas ni dan bahagian ni. Lepas tu terpulang nak panjangkan sikit ke, atau nak ambil standard macam ni juga bahagian penyambung antara nun ataupun ya dengan kaf. Saya nak tunjuk semua tak muat. Paling penting tengok skrin lah. Kalau tak tengok skrin tak nampak kan, dengar syarahan saja. Tapi ada benda yang kita tak sebut tapi kita buat. Itu kena perhati kha ni. Macam contoh ni kan, dia turun balik tu dalam keadaan dia ke bawah sikit, barulah lam ni jadi tebal. So akan nampak bahagian yang tebal ni dia bertindih, ni bahagian yang dakwat nipis ni di kawasan yang tak bertindih. So, bila ada something kat sini, kita terpaksa panjangkan bahagian pertama ni. Ini sebab spontan kalau betul-betul rancang mungkin kita boleh tolak ke depan sikit. Robana ni so lagi cantik lah, dia akan duduk center. Sebetulnya Robana ni tiang dia center lah. Naik peta,
barulah ulang benda yang sama. Lepas tu untuk cuff tu sama juga, turun balik, tapi dia tak tidih satu patut untuk tebalkan dia tu. Sepatutnya sini dah keluar dah. Sini turun bulat sikit. Okey, kita fokus kat cuff. Okey, daripada line tadi naik macam tu. Kemudian turun balik, nipis. Itu penyambung antara lam dengan ya yang petak macam tadi. Kemudian rumah huruf ya, separuh lagi naik. Okey, kita akan mula buat tapak huruf kaf tu kat sini. Kalau huruf lam yang di akhir kalimah ni, dia kena mula tapak dia tu atas lagi. Baca lebih kurang macam tu. Sebab huruf lam dia lagi dalam. Sebab yang ni kaf, okey, dia tak dalam sangat lah. Kita mula kat sini. Ni cara baca dia lah. Permulaan yang kita katakan tadi tu, dia just satu tangkai kecil keluar. Tangkai kecil macam tu ya. Kemudian barulah kita letak pen condong 70 darjah dekat tangkai kecil tadi. Kemudian tolak ke bawah. Huruf kaf dia punya ekor dia tak naik tinggi sangat. Lepas tu macam mana nak bajet isyarah kaf tu. Kita dapat ekor ni menghadap kepala. Tu sini 45 darjah menghadap tempat dia mula kaki dia tu. Barulah kita buat isyarah dia kat sini. Okay, kepala ni macam huruf ya.
Kemudian badan ini macam huruf macam baris sukun. Ini tutorial kita buat besar lah, tapi dia boleh kita kecilkan dengan isyarah kaf ni. Jangan keliru lah. Jangan panggil hamzah. Ini sebenarnya hanya isyarat untuk kaf, untuk melambangkan ini kaf, bukan lam. Dia ada isyarat bentuk macam hamzah, seakan-akan hamzah kan? Tapi kalau kita bandingkan, dia berbeza lah. Hamzah dalam khat sulu dia petak. Ini hamzah. Yang ni isyarah kaf, isyarat kaf, tanda bahwasanya huruf ni huruf kaf, bukan lam. Okey, selesai kalimah kedua, kalimah alaika. Tengok dia punya kedudukan dia tu. Kaf tu dia paling rendah, paling bawah lah. Kalau huruf lam dia akan turun dalam lagi, kemudian ekor dia ni lagi tinggi, mungkin sampai sini, mungkin sampai sini. Seterusnya kalimah seterusnya tawakkalna. Rabbana alaika tawakkalna. Tawakkalna ni kita fokus dekat, kita fokus dekat ta dengan waw ni saja. Sebab sini kesalahan yang sama. Kita dah terang 2 kali dah dekat Rabbana dengan alaika tadi. So tak payah ulang lah. Kita fokus dekat tu saja ni. Tawakkal, tawa saja. Yang Haziq buat, ta dengan waw tu dia jadi mendongak, jadi macam tu. Waw tu nampak dia macam menghadap ke atas. Lepas tu huruf waw dia tu nampak terpenyek, jadi tegak macam tu. Sini buat macam raw tadi. Untuk bahagian ni bentuk dia macam raw tunggal tadi, 1/3, kemudian 2/3. Total tinggi dia 3. Lepas tu tang penyambung ni ada setengah macam tu. Lepas tu barulah buat kepala. First cara nak baca dia, yang ni kita ikut kecolongan asal. Lepas tu yang ni kecolongan yang lebih, tu kita baca pergerakan dia. First dia kena turun dulu, kemudian dia kena datar, lepas tu baru naik. Tang datar ni lah kita akan buat waw. Kurang 1 titik dah cukup dah. Buat yang agak mendatar depan sikit. Yang sebelah sini kita bengkok ke atas je,
bukan kita naikkan kolam tu tau, kita bengkokkan dia, kita bulatkan dia untuk kita buat permulaan mata huruf waw tu. Okey, bahagian ke kanan tu, bahagian naik ke kanan tu sikit je, bahagian putaran ke bawah tu yang banyak, 2/3 daripada kepala dia. Dan cepat-cepat nipiskan sebab ni wow, cepat-cepat nipiskan. Bateri dah habis pula. Dekat sini letak satu mata pen kecenderungan dalam 70 darjah, 70 degree. Dekat tengah-tengah ni kita bajet satu mata kolam, bukan satu titik satu mata kolam. Daripada 7 tadi tu turun sikit dulu, turun sikit, barulah buat belokan yang tebal ni. Sini corner, bagi lembut dia punya corner tu, kemudian tegakkan pen betul-betul kat sini. Sebelum naik dia kena betul-betul tegak pen kita. Dia ada dalam lebih kurang panjang ni, kawasan yang pen kita tu tegak aja, lepas tu baru naik. Sampai sini pun dah okey dah, ekor dah. Tengok kat skrin ni, nampak beza dah. Allah, lari dah. Okay. Beza Yang ni dia nampak compact tau. Dia nampak terpenyek. Dia terpenyek kiri kanan. Yang ni kita nampak dia mendatar. Yang ni nampak dia betul-betul bulat pujur telur lah. Cuma contoh yang saya buat ni pun still dia agak luas lah huruf dia. Sepatutnya kena pendek sikit. Sepatutnya betul-betul sini, kepala waw ni betul-betul kat sini. Biasa time kita syarah ni dia memang tulisan kita akan jadi luas sikit lah. Dia efek kita syarah tu, dia baru dia jelas kan, baru dia nampak jelas perbezaan itu. Ni pun sebenarnya boleh lagi cantik kalau dia turun sikit, dia lagi menjunam. So, bentuk kaki dia tu akan lagi cantik, lagi stabil lah. Yang penting kita nampak sini dia macam bujur telur.
telur yang terbalik nak ke bawah, menghadap ke bawah. Oh, senang mengantuk petang-petang ni. Seterusnya kelima, ni huruf tunggal ni, huruf waw tunggal. Huruf waw tunggal ni kita tunjuk lah. Ini yang Haziq buat. Dia punya putaran dia tu apa nama, first dia terlebih panjang di bahagian tengah, kemudian dia naik tu, nisbah dia naik tu tak sesuai dengan panjang bahagian tengah ni, sebab tu dia nampak macam kurus, nampak kurus. Lepas tu kesalahan yang sama macam waw di hujung kalimah tadi juga, dia nampak huruf tu terpenyek kan, daripada kiri kanan dia tu macam dihimpit, sebab jadi sepatutnya dia bulat lagi, tapi jadi macam apa jadi tegak. Tak tahu istilah yang sesuai. Yang penting sekali untuk mahir bentuk huruf, nak kena cantik ni, huruf tunggal lah, kena berlatih huruf tunggal. InsyaAllah kita punya, bila kita tulis kalimah kataan, dia akan still nampak cantik. Kalau kita pandai susun, pandai sambung huruf, tapi kita tak kenal betul-betul fizikal huruf tunggal tu, jadi macam ni lah. Tulisan kita tak boleh nak kata lawa lagi, huruf kita tu tak nampak jelas. Huruf waw tunggal antara huruf yang payah lah. First next besar ni, lepas tu kawasan menegak. Kawasan menegak ni dalam satu mata pen je, tak perlu panjang. Lepas tu benda yang sama macam ni, cuma dia terbalik, dia ke atas. Ni pun sikit je. Kita nak corner ke kanan tu untuk buat kepala dia, penutup kepala dia tu, cukup sampai mata pen kita tu berhenti selari dengan area kita potong ni. Pen tak kat sini, okay, tolak naik sambil belok sampai dekat point tu, berhenti. Kita akan dapat saiz yang kecil sebelah sini, dan kita akan nampak sebelah sini besar, sama macam yang bawah ni. Sini kecil, sini besar. Dia sini satu, kalau di sebelah lah, sini satu, sini dua, di sebelah dah. Ataupun nisbah dari sini separuh, sini satu, kan? Ke tempat kita berhenti ni, kita tolak mendatar sikit dulu, sikit mendatar, barulah kita turun cepat-cepat. Kalau tak ada yang mendatar ni langsung, payah juga. Jadi mata dia tu tak stabil pula. Sampai je dekat sini, kita lagi nipiskan pen kita tu, lagi nipiskan huruf kita tu dengan cara tegakkan pen sampai dah dia tutup belakang permulaan tadi. So barulah kita dapat kepala waw yang ideal. Sebab dia bahagian sini pun dia tebal sikit, dia tak nipis macam yang Haziq buat tu, dia terlalu nipis.
Lepas tu letak pen 70 darjah macam ni dekat bawah ni untuk buat badan dia dan ekor dia. Sini bagi lengkung sikit lagi cantik. Okay, selesai huruf tunggal wow. Kita tengok balik tulisan Haziq. Rabbana selesai dah tadi, Alaika selesai, Tawakka ni selesai, huruf waw pun dah selesai dah. Yang ni betul, cuma bentuk penyambung ni yang kurang cantik. Waw yang second ni cantik dibanding waw yang first tadi. Alaika, Ilaika ni pun sama macam Alaika tadi, kesalahan yang sama aja. Jadi kita terus ke Al-Masir lah. Al-Masir ni paling jelas bentuk huruf Sad ni lah. Dia landai sangat permulaan dia. Dia dah jadi huruf Ta. Then jarak antara lam, lebih tepat lagi jarak antara penyambung mim dengan sad ni terlalu sempit. Sepatutnya sini ada kurang-kurang satu titik, barulah buat sad. Lepas tu bahagian ni terlalu condong, sepatutnya dia melengkung, bukan dia condong. Kalau yang ni tiang dia kan, tiang raw tu terlalu condong, sepatutnya dia agak tegak lah, cuma dia melengkung, tu nampak macam condong. Kalimah Al-Masir. Kita ambil separuh badan lam, kita nak cepat. Separuh badan lam, bentuk mim tu macam ni. Dia jangan membulat sangat, dia kena membujur. Kalau kata orang Kedah, membujur lalu melintang patah. Kita nak corner tu, kita jangan bulat, kita bujurkan dia, bujurkan dia. Macam tu. Kalau dia tak bulat kan, dia bujur.
sekali lagi. Kita bujurkan dia dulu. Sini kalau boleh turun sampai tengah-tengah ni, kita tegakkan pen. Lepas tu baru naik nipis. Sini sambung kawasan nipis ni, tolak naik sikit je, kemudian mendatar. Kalau mata ni lebih sepet lagi cantik. Mendatar dulu. Lepas tu lepas lam ni baru ke bawah. Ke bawah macam bentuk huruf ba. Lepas tu datarkan. Depan sikit daripada datar ni lah kita akan buat permulaan huruf sad. Huruf sad dia kena naik dalam keadaan melengkung. Kalau naik mendatar landai tu, itu jadi huruf ta. Okey, ni separuh benda. Lepas ni ada perubahan, sebab tu kita potong siap-siap. Okey, buat mendatar sikit, dan barulah buat yang menurun. Sini ada ruang untuk sambung ke bawah ni. Letak di hujung, turun dulu sikit, barulah buat bulatan, barulah buat lengkungan dia. Ini kalau bulat lagi melengkung kawasan ni pun lagi bagus, lagi nampak dia punya sad. Sini satu titik, sini separuh titik. Ni kita kena naik tinggi sebab dia nak ke huruf ya. Naik pendek sekali dia jadi, kalau naik kecil dia jadi macam huruf sin. Okey, ni rumah ya ni buat corner sikit je dan keluarkan dia punya bucu tu. Keluarkan sikit tangkai, dan macam ni. Dalam ni ruang dalam satu titik betul-betul ngam. Tolak naik sikit je, dan buat huruf alif pendek, alif mat. Nampak dia melengkung tau. Nampak macam condong, tapi jangan anggap dia condong, nanti akan jadi terlalu condong. Kita anggap dia straight, cuma dia melengkung. Barulah buat kaki ya, baru buat kaki ra, ra majmuah. Selesai. Kita akan tunjuk sekali lagi sad ni saja, bentuk yang lagi cantik macam mana. Terus bahagian ni naik lebih tegak, kemudian lebih melengkung.
dia lebih bulat lah daripada yang ni. Sepatutnya bentuk dia cantik macam ni. Kalau untuk khot sulu jali ni nak untuk shot ni kita nak bulatkan lagi pun boleh. Selesai. Setakat ni itu saja tasih untuk tulisan Haziq ni. Masa tak sempat untuk tasih dia punya satu lagi latihan yang dia hantar. InsyaAllah mungkin esok atau lusa lah. Live ni kita akan upload balik di YT kita. So yang mana nak tengok balik boleh ke YT saya lah, Azfar El Yasari. Ni start yang tadi, tasih dia yang tadi, permulaan tasih tadi, huruf Ra, lepas tu huruf Ba dengan Nun, kalimah Rabbana. Lepas tu kalimah alaika, huruf Ain, kita fokus kat huruf Ain ni dengan bahagian penyambung ni. Dan baru kita fokus dekat dia punya bahagian kedua alaika tu, lam ya kaf. Itu kita bincang perbezaan antara hamzah dengan isyarat kaf. Ini kita nampak macam hamzah tapi nama sebenar dia isyarat kaf. Dia yang membuktikan bahawa benda ni bukan lam tapi adalah kaf. Sebab ada benda ni. Kalau hamzah dia petak sikit macam ni. Kemudian kita ambil tasih bahagian kalimah tawakkalna, tapi kita fokus dekat ta dengan waw saja. Kemudian dekat ayat wa ilaina wa ilaikal masir tu kita fokus dekat waw dia, waw tunggal. Dan akhir sekali yang tadi kalimah al-masir, tempat kembali ya, al-masir. Fokus pada bentuk mim ni. Anggap dalam sebelum tulis tu kena target aku nak buat bentuk bujur, bukan bentuk bulat. Baru akan jadi bujur macam ni. Kalau bulat tak cantik lah. Kalau bulat dia jadi besar sebelah kanan ni, bentuk dia jadi tak kemas. Kemudian sini kena ada sekurang-kurangnya satu titik. Lepas tu bentuk huruf Sad kena kembung. Kalau bahagian awal ni dah straight dan landai, dia akan jadi huruf Ta. Baik, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam free tutorial khat kita di hari akan datang, InsyaAllah esok atau lusa lah, waktu yang sama macam ini insyaAllah. Baik, terima kasih kepada semua yang sudi masuk, yang sudi tap-tap screen, yang sudi stay dan share kita punya live ni. Semoga Allah berkati dan memudahkan segala urusan anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.